Saya memilih aliran vocational sebagai pilihan pertama saya. Berminat dengan kerja-kerja yang kemahiran, dengan kerja-kerja yang berterusan. Maksudnya kerja bukan yang statik. Cikgu dari sekolah lama saya, sekolah menengah, suruh saya masuk aliran vocational lah supaya saya boleh asah lagi saya punya bidang untuk culinary ni. Saya mengambil keputusan untuk masuk ke college vocational untuk mempelajari bidang baru dan bidang yang saya pilih adalah seni fashion. College Vocational ini merupakan cabang pendidikan yang mementingkan lagi latihan kemahiran kita semua yang mempunyai hubung kait dengan industri pekerjaan nanti. Pandangan saya tentang College Vocational sangat bagus kerana ia memberi peluang kepada pelajar di luar sana untuk mempelajari kemahiran tentang industri di luar sana. Menerapkan teori dan amali dalam diri para pelajar, di mana para pelajar akan belajar teori dahulu sebelum mereka mempraktikkan apa yang mereka belajar melalui amali. Pengajian di sini adalah untuk untuk memenuhi kehendak industri dengan berstatuskan pekerja-pekerja mahir. Sepanjang saya menuntut di College Vocational, saya dapat mempelajari cara-cara untuk menjadi usahawan yang berjaya sama seperti usahawan yang berjaya di luar sana. Lepas sampai pada vocational, saya memang 100% fokus kepada bidang apa yang saya belajar dekat vocational iaitu fashion and dressmaking. Saya mula kecil-kecilan, mula praktikal dulu sebuah butik dan saya dan family buka sel kecil-kecilan untuk dalam bidang fashion ni dan sampai sekarang saya still in dunia fashion. Selama 4 tahun saya berada di College Vocational, saya didedahkan kepada kemahiran pemesanan industri yang sebenar. Selepas tamat pengajian, saya ditawarkan bekerja Head of Operator di syarikat ini yang menerima tempahan dari luar negara seperti Australia, Indonesia dan lain-lain.